Assalamualaikum. Hari Iman YB dengan Bin Zahari sekali dengan Hamid Andani khabar ada lembu tu. Aku dipanggil oleh Jabatan Veterina dengan polis dengan pendaftaran kandang apa benda ni. Kan? Lagi perang kan? Dia kata memang tak ada. Yaman YB sekat satu kenderaan bawa lembu masuk sini. Yang lepas apa benda patah tanduk. Terlepas lembu 6 ekor tu. Lembu 6 ekor tu menurut bancian apa benda dekat situ. Dekat 700 ekor dia jual dah. Jadi macam mana? Itu belum masuk budak lepas 2 tu lagi dengan Dabi tu. Yang beli kokain apa benda hak duit cash dekat 3 juta. Aku dibagi tahu oleh abang kawan tu. Kawan tu ada dekat Medan. Memang aku ada jumpa dia orang dekat Medan. Dekat budak Ayu. Ayu tu Sunda, tu mak Sunda, budak Sunda tu yang putih-putih hak bagi tu dekat sini. Yang jaga kedai tu tak boleh tunggu jaga kedai. Yang kena halau tu dekat bawah tak boleh kerja apa benda dekat sini. Aku pun heran sebenarnya. Aku dapat kebenaran apa benda dia bekerja dekat situ. Selagi mana dia mahu. Dan tu yaki dia memang aku kenal daripada aku budak tu. Dia berkawan dengan arwah Daulah Sani dengan arwah ayah aku. Termasuk mak ayah Likas. Pak tua aku. Yang duduk berkawan dengan apa benda? Dengan Yamin ni. Jadi macam mana kau ni? Kau nak kena mengganggu sangat-sangat ni kenapa? Kau fikir kau boleh buat apa? Dalam matematik pengiraan kau punya bisnes jual ikan tu, sekilo ikan RM14, ikan selayang tu RM14, ikan kembung tu RM20. Kau boleh jual 10 kilo ikan selayang, 10 kilo ikan kembung. Ada 240 lah. Yang dapat jual dekat situ tak sampai 100 pun. Duit kau ambil dekat 500 kau tahu. Tengok orang ramai. Duit dekat 500 kau ambil. Lepas tu pemaki hamuan pula. Bubutan pula. Lepas tu barang yang dia beli tu kadang-kadang macam ikan selayang tu. Sampai 2-3 kali beli. Kau dengan sedikit apa benda kau. Aku pelik kau tahu aku pelik.